Baik, kita sambung kepada tajuk yang seterusnya. Tajuk seterusnya adalah yang ni ejaan tradisi dah belajar tadi kan. So senaraikanlah yang kita potong tadi. Ada, maka, daripada, kepada, pada. Itu je lah. Ada 6 kot. So yang tu selesai. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Yang ni senang. Perkataan yang berakhir dengan ka dan ga. Kalau kita tengok dekat nota ni, tajuk keempat, kata bahasa Melayu yang berakhir dengan ka, ga. Kita gugurkan A yang terakhir. Syarat dia bahasa Melayu. Itu je. Dah kalau kat depan ni tu macam mana? Kat depan tu mesti A ke? Dia akar ke? Tak ada masalah. Dia akar ke? Uka ke? Ika ke? Oka ke? Boleh. Gugurkan A. So, mana-mana perkataan yang berakhir dengan ka atau ga, apa yang kita kena buat? Gugurkan A yang terakhir. Contoh, tadi kita dah belajar K12. Kalau K12, syarat dia ni mesti AA. Contohnya sini dia jadi UA. Sini jadi UA. Okay. So kalau perkataan lupa, dia tak boleh jadi K12. Sebab syaratnya mesti apa. Berakhir dengan apa. Baru kita gugurkan. Boleh ya? Tapi kalau dia tu upa, maka yang ni masuk dalam tajuk ejaan lazim. Okay, selesai. Tetapi yang ni, tadi kita dah belajar perkataan yang berakhir dengan ka. Kita gugurkan sebab dia K12. Dan yang ni, apa dia? Yang bukan ni adalah uka. Boleh ke masuk dalam tajuk K12? Dia bukan K12, tapi dia adalah, tajuknya adalah kaga. So kalau sebelum dia tu adalah U pun dia boleh dimasukkan, digugurkan juga. Untuk kaga sahaja. Okay, so dia kat depan ni tak payah huruf A lah. Tak kisah. Uka ke, Ika ke, Aka ke, Oka ke, tak ada salah. Ataupun Oga. Contohnya, semoga. Boleh? Maknanya kalau tajuk kaga ni senang lah. Nampak bunyi ka kat belakang. Sini bunyi ka, sini bunyi ga, potong A. Di bawah tajuk kaga. So, eja buka adalah bawah kaf. Okey, jangan eja macam ni. Jangan ajar murid eja macam ni. Ini adalah kaf Arab. Dan ini, apa ni? Komen sikit, apa? Siapa tahu? Yang nak panah. Book bahasa Inggeris tak? I wanna go to school every day. Tak payah jauh lah yang tu. Tahu apa yang saya tanya? Kaf kecil. Hamzah. Okay. Jawapannya bukan Hamzah. Kalau cara nak tulis Hamzah, Ain. Oh lagi teruk Zaid. Oh mentah-mentah lah kedah. Dia letak Ain di belakang. Apa-apa saya hang tak abang. Terus nak letak Ain tu. Abang awai-awai. Bukan Ain Zaid. Dia macam ni. Kalau Hamzah dia mesti bulat dan dipanggil kepala Ain. Itu Hamzah. Tapi kalau yang kita tulis dekat kaf ini, untuk mengelakkan persamaan dia dengan lam. So jangan letak Hamzah. Cara tulis dia salah. Dia mesti letak kaf kecil. Okay, dia lembut je. So contoh perkataan yang kaf besarnya, sin, kaf, waw, lam, ha. Contoh kaf, ni kaf besar. So ambil kaf ni, kecilkan dia, so dia jadi macam tu. Okay, namanya adalah kaf kecil, bukannya Hamzah. Itu lagi salah. So jangan buat bulat macam ni, tak boleh. Dia mesti lembut je. Sikit kecil. Okay, nama dia adalah kaf kecil. Okay. Itu berkaitan dengan kaf kecil. Bila guna perkataan ni? Untuk kaf kecil ni, sebab tu kita namakan dia kaf ini, namanya adalah kaf Arab. Hanya untuk kata nama khas bahasa Arab. Contoh, beliau membaca surah Al-Mulk. Boleh lah. Ataupun perkataan Malikul Mulk. Ataupun nama orang, Abdul Malik.
Okay, so perkataan-perkataan hanya yang ada dalam bahasa Arab sahaja. Kalau bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, yang mana kita berakhir dengan kaf, jangan guna kaf Arab, kita guna kaf biasa yang bertangkai, yang ada seperti yang kita aja sekarang ni. So kenapa alif tak ada? Sebab dia tu kakak. Itu je. Okay. So sama juga dengan huruf ga. Yang ga ni jangan pakai, dia tak ada ga Arab. Sebab dia dalam komputer, bila kita type dekat Google, kadang-kadang orang copy paste. Aja semoga dia je macam ni. Sin, mim, waw, dia pakai ga ni. Selamba je letak titik situ. Ni memang tak wujud lah ni. Dia tak ada ga Arab. Huruf ga memang tak ada dalam bahasa Arab. Tak ada dalam Quran. So, ejaan yang betul adalah sin, mim, waw, ga bertangkai. Wajib. Kenapa tak ada alif? Kerana dia kagak. So, yang tajuk kagak ni sangat simple. Kecuali, dia ada satu pengecualian. Sekiranya dia adalah ni kena tulis dekat bawah ni, nota dia ni. Dekat bawah sekali kena tulis nota. Pengecualian kagak. Okay, ada satu je. Pengecualiannya adalah apabila perkataan itu dimulai dengan i pepet, kemudian diikuti dengan ka, atau yang kedua, i pepet diikuti dengan ga. So yang dua ni kekalkan alif. Jangan ambil hukum kagak, ia adalah huruf A yang dikekalkan. Contoh sekali perkataan i pepet bunyi e, lepas tu belakang ada ka. Apa dia? Test sekali. Alah. Ya. I pepet ka dan i pepet ga. Ada orang kata i pepet ni kan, sebutan dia peka kan. Tembaga. Celah mana pula tembaganya? Ustaz, saya tahu Ustaz aku Ustazah. Kalau tembaga tu macam ni Ustaz? Dia tak faham lagi lah tu. Saya kena slowkan lagi. Perkataan yang berakhir dengan ga, yang kita naknya di sini tak ya. Ini aga. Bila aganya go on je lah. Gugur sampai belakang. Jangan ambil i peput yang ke depan ni. Ni dah banyak urut saya. Dengan M lagi, dengan B lagi, dengan A lagi. Tak cik. Dia i peput yang betul-betul tepek dengan e ka, dengan e ga. Di antara e dan ka, e dan ga ni, dia tak ada huruf lain dah. Boleh? Pandai. Kalau lega tu betul. Okay? Lega. Baik. Sebelum kita pergi pada lega, yang ni, macam mana nak sebut dia? I peput ke Italian? Peka ke peka? Siapa berani buka mic sekarang? Saya bagi belum buka mic. Peka ke peka? Cepat buka mic semua. Tahu takut. Dua-dua boleh, mana boleh macam tu. Peka. Tiba-tiba dua-dua boleh. Peka. Ada peka, ada peka. Baik. Jawapan yang betul adalah Italing. Sebutannya adalah peka. Anak-anak, kita mesti peka terhadap alam sekitar. Ya. Ini adalah peka. Siapa yang sebut peka, salah. Kita mesti peka keadaan sekeliling. Betul lah, kita memang sebut gitu. Tapi yang sebenarnya, ia adalah Italing. Yang tak tahu. So, dapat satu ilmu ini kan. Terima kasih kerana datang. So, sebutan yang betul adalah peka. So, bila peka, kita akan eja dengan P-E-P, paya, pe. So, saya kata tadi, yang dikekalkan alif apabila kat depan dia tu dimulai dengan i pepet. So, ni bukan i pepet ka. Ini adalah Italing ka. So, kita kena buang jam. So, kalau dia Italing, belakangnya adalah hukum kaga yang kita gugurkan alif. So, ejaannya adalah paya kaf sahaja. Baik, timbul kekeliruan pula. Macam mana pula dengan perkataan pack? Asal daripada bahasa Inggeris. Kita eja dengan P-A-C-K, pack. So, sama ke ejaan dia? So, ejaannya akan jadi sama. Adakah dia menjadi homograf? Baik, ini yang saya nak sebut. Yang ni PK, ya, saya fokus satu-satu. Yang ni PK.
Yang ni adalah pack. Sama ke ejaan dia? Sama. Bila sama, namanya adalah homograf. So, apa yang kita kena buat? Kena letak balik ke? Okey. Sebelum 2020, kalau menggunakan ejaan Jawi, sebelum keluarnya pedoman umum ejaan Jawi, boleh dapatkan dekat Shopee. Sebelumnya saya jual, tapi saya penat. Saya malas nak main, nak pack-pack barang, nak poh-poh apa semua, malas. So, beli sendiri aja. Kalau siapa nak beli, nanti kita akan share gambar dia. Pedoman umum ejaan Jawi wajib ada bagi semua guru kafar dan juga guru pendidikan Islam. Sebab itu adalah base ataupun undang-undang yang terkumpul dalam tu. Kalau ada kekeliruan, boleh rujuk situ. Dia bukan kamus, dia adalah undang-undang. Dia panggil rang undang-undang Jawi. So kalau kita kata, ni bahasa lain-lain ni, dalam tu ada sebut. Sekiranya homograf berlaku di antara dua sumber bahasa yang berbeza, maka homografnya akan diabaikan, tak perlu usik, ikut formula, ikut ejaan asal. So ejaan pek, payah kaf, ejaan pek untuk, ejaan pk adalah payah kaf, ejaan pek ataupun isian yang bahasa Inggerisnya adalah pek, dieja dengan payah kaf. So ejaannya sama? Ya, sama. Difahami melalui struktur ayat. Sebelum keluarnya buku tu, sebelum 2020 maknanya, kita eja dengan PK tu, kita eja dengan alif kerana nak mengelakkan homograf. Tetapi bermula 2000, kan saya dah sebut tadi, bermula 2020, mana-mana perkataan yang sama ejaannya, walaupun sebutan yang berbeza, sekiranya dua perkataan tersebut adalah dua sumber bahasa yang berbeza, maka dipanggil homograf yang diabaikan. Tak perlu kita ubah, kita kekalkan ejaannya, biarkan dia sama. Okey, boleh? So banyak sebenarnya kalau ikut senarai ni. Seba, siba, pek dengan peka, pek dengan peka. So, itu ada contoh-contohnya lah. Jadi hari ni kita boleh tahu peka tu sebutannya adalah peka, bukan peka. Okey, lagi. Perkataan untuk itu yang betul-betulnya, yang lega ni betul. Kalau lega, walaupun belakang dia bunyi ga, tapi oleh kerana kat depan itu adalah ipepet, maka dia tak boleh lam ga sahaja, tak boleh. So dia kena kekalkan alif sebab dia masuk dalam pengecualian. Okay. Sama juga dengan ipepet ka. Ipepet ka boleh? Ada tak perkataan yang ipepet ka? Dia, saya masih berteka-teki. So teka, ipepet, potong i. Ka ni sepatutnya potong a kan sebab dia kagar. Tapi dia jadi, kalau dia eja dengan takaf ini, susah untuk kita menyebut dia sebagai teka. Susah untuk kita nak sekali tengok tu, oh ni teka tahu ni. Dia keliru. So, kena letakkan alif. Okay. Kalau perkataan lain, ada lagi sebenarnya untuk ipepeka ni boleh rujuk dalam kamus, tapi dengan syarat kita kena kenal pasti ipepek ke italic. Kadang-kadang kita tukar tu. Sebab tu perkataan reka ni, ada juga anak murid kata dia ni ipepet. Ini reka, dia bukan reka. So, sini dipanggil italic, kekalkan, roya re. Yang ka kat belakang ni adalah hukum kaga, kita kukuhkan a. So yang ni tak ada masalah. Kita buang je lah. Sebab di italic. Tapi kalau di ipepet, kena kekal. Okay. Kalau nak tambah, boleh tambah kat bawah. Tapi sebenarnya dia bukan pengecualian. Sekiranya perkataan tersebut bukan kata Melayu jati asal. Ataupun kita panggil dia tu huruf-huruf gabungan yang menjadi perkataan baru. Contohnya akronim. Macam mana akronim? Saya bagi contoh. Akronim yang ada ka dekat belakang, ada dua, taska dan juga tadika. Tiga, taska, tadika dan tabika. Taman, ini masuk soalan PSA Kalau siapa yang mengajar PKK tu jaga sikit. Taman asuhan kanak-kanak. Nanti kalau sempat kita masuk dalam tajuk akronim. Kalau sempat, kalau tak sempat kita masuk sini dulu Ingat akhir saya. Okey, taman tu ta, asuhan tu as, kanak-kanak tu ka. Digabung-gabung. Sebab apa dia kena ada akronim ni? Kenapa wujudnya akronim? Senang. Cuba bayangkan. Akronim ni tak pernah wujud dalam percakapan harian kita.
Contoh, nak pergi mana tu? Nak pergi hantar anak lah. Hantar anak kat mana? Nak hantar kat Taman Asuhan Kanak-kanak Al-Hidayah An-Nasuha wal Maghfirah. Kan panjang tu nama dia. Taman Asuhan Kanak-kanak satu hal. Dengan nama pula, dengan nama taman tu An-Nasuha wal Maghfirah. Wal Maghfirah tu, ada dua habis. Kan panjang. So, yang Taman Asuhan Kanak-kanak yang panjang-panjang tadi kita singkatkan jadi taskar. Sama juga dengan apa lagi yang okey, selamat datang kepada semua pendengar Institut Kefahaman Malaysia Payah. Radio IKIM settle. Ringkaskan. Nanti orang tanya IKIM tu apa? Kau study lah sendiri. IKIM, MARA, Majlis Amanah Rakyat kan, MARA. Apa lagi? Itu geng-geng akronim yang mana singkatan dia tu ataupun ringkasan dia tu menjadi satu perkataan baru. Baik, kita balik semula kepada taskar. So dia akan jadi TASKA, belakang bunyi K. Nampak macam dia hukum gagah, tapi dia tak boleh. Yang ni adalah kata akronim. Jadi siling dipanggil perkataan yang bukan kata jati bahasa Melayu, tapi dia tu adalah akronim ataupun singkatan yang diringkaskan menjadi perkataan baru. Maka yang ni ejaannya adalah tas, tapi dia punya KVK mesti berjalan macam biasa. KVK tetap KVK sampai bila-bila. So eja taskar dia tak payah alif. So dia jadi tasik, taskar tu dia kena ada alif. So siapa yang nak buka taskar lepas ni ataupun yang hantar anak kat taskar tapi tengok ejaan salah, so main peranan. Kak, saya nak tegur sikit boleh? Taskar ni eja salah ni. Memanglah tak ada orang denda. Ada pula jabatan agama mari tegur ejaan Jawi. Oh ni kena denda ejaan salah. Tak payahlah. Cuma kita nak, orang kata apa, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kita lah. Kalau kita Ustaz Zah buat tengok, buat selamba je. Saya je salah. Nak tegur takut. So main peranan. Macam saya sendiri pun saya tegur je kalau tengok kedai naik signboard ke apa ke. Saya cakap elok lah. Jangan pula mengamuk pula. Benda jangan salah. Jangan. Siapa yang sini dari Pahang? Cuba kat tangan. Ada tak dari Pahang? Dari negeri Pahang. Ada tak? Oh, malu Dia kalau Pahang ni satu je saya respect dia. Pahang ni dia sangat-sangat teliti berkaitan dengan tulisan. Dan musi dia pun ramai. Musi dia pun main peranan. Sampai ada satu level yang musi mengarahkan orang Kedah tukar apa ni, signboard baru untuk mengekalkan ejaan yang betul. Dia kalau kita masuk Pahang, kalau nak cari ejaan yang salah, 10 signboard kita tengok, satu pun belum tentu salah. Adalah sekali dua, mungkin terlepas pandang kot. Dekat highway saya pergi bang tu, saya tengok, saya tak boleh tengok saya Jawi, dia panggil passionate. Dia panggil satu ketagihan. Tengok, ada Ustaz Jawi, kita cek Tengok, ada juga salah. Kita bukan suka, jangan pula kata ustaz ni memang suka cari salah orang Bukan. Kita nak tengok kalau ada yang ruang untuk kita tegur, untuk yang terbaik, apa salahnya. So kita tengok macam dekat jambatan tu ada signboard, papan tanda tu, kita tengok ada jangan salah. So dia akan contact lah musi-musi yang ada kat Pahang. Tegur, aku nak tegur sikit ada jangan salah ni. Okay, thank you. Lepas ni dia beki lah. Tapi kalau kat Terengganu, hari-hari setiap signboard tu pasti akan ada salah. Dan jangan tak percaya kalau kat Terengganu 30 signboard yang betulnya hanya 3 sahaja. 27 lagi entah ke mana. Dia kalau Kelantan dengan Pahang ni bagus kalau bab-bab apa ni, signboard dengan papan tanda dengan nama jalan apa semua ni bagus. Tapi kalau Terengganu sangat dia macam musi tak buat kerja. Siapalah musi Terengganu? Ada dia call saya, Ustaz tak buat kerja. Apa pula? Bukan musi Terengganu, tegur lah. Dia bukan sembarangan kita nak tegur orang. Dia kena guna saluran yang betul. InsyaAllah lah. Kita akan jadikan Pantai Timur ni, Terengganu, Pahang dan Kelantan ni antara contoh atau benchmark kepada negeri lain yang mengekalkan ejaan Jawi. Dan tahniah untuk Terengganu kerana bermula tahun 2015 MBKT ataupun Menteri Besar sendiri mengarahkan MBKT untuk mewajibkan tulisan Jawi walaupun sekecil-kecil flyers. Maknanya orang kata kalau ada pamphlet dengan flyers ataupun risalah-risalah wajib ada
Kalau melalui MBKT lah, dia wajib ada tulisan Jawi. Apatah lagi signboard yang besar, di bawah kerajaan sendiri pun memang ada tulisan Jawi. So baguslah, tahniah untuk Terengganu. Cuma dah comel lah tu nak buat Jawi. Cuma ejaan yang betul tu belum ada yang orang kata satu badan yang orang panggil pentasheh kepada tulisan Jawi tu. Tunjuk-tunjuk Jawi kat orang tapi ejaan salah. Lepas tu anak murid pula dia tengok ejaan salah, dia masuk kat sekolah, dia tanya saya, "Ustaz, betul ke eja sekian-sekian yang ditulis dekat buku tu? Kita salah je gini." Sebab apa saya tengok dekat Bukit Besar tu signboard dia tulis gitu. So jadi susah sikit lah kekeliruan. Apa yang kita ajar kat anak-anak untuk ambil exam cara lain, tiba-tiba ejaan yang ada terpampang depan mata tu, reality life dia tu, dia tak sama. So kalau boleh biar selaras seperti mana yang Pahang dah buat, Kelantan pun semakin tambah baik dia punya tulisan. So kalau yang Terengganu ni, saya rasa kena buat satu perubahan berkaitan dengan Jawi. Baik, tapi tugas kita sebagai guru kafah, tak kira kita duduk negeri mana pun, tugas kita adalah menyampaikan ejaan yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul supaya anak-anak kita ini menguasai Jawi. Okay. Baik, habis berkaitan dengan kagar. Habis setiap kagar? Boleh? Sekiranya perkataan tersebut adalah bahasa Inggeris yang ada ka dan ga kat belakang, maka kita kekalkan. Okay. Baik, pergi kepada ewa. Saya rekah yang ewa ni. Ewa ni adalah perkataan yang ada i taling kemudian diikuti dengan wa, ataupun huruf I diikuti dengan wa. Yang ewa, yang ni yang pertama ni bunyi ewa, yang kedua bunyi iwa. Apa yang kita kena buat? Kita kekalkan A walaupun dia ada KVK. Saya bagi contoh mudah. Dewan. Okay. Apa clear suara? Ada suara saya slow ke? Saya rasa lebih kuat dah saya cakap suara saya okey ke? Yang okey je. Sini seorang kot. Host, suara saya okey? Jelas. Tak jelas. Tak jelas? Okey, jelas. Jelas pula. Sebab ada yang PM tepi, dia kata tak jelas. Slow sikit. Dia cakap kuat. Baik, anak-anak. Okey, kita tengok perkataan dewan. Perkataan dewan, dekat tengah tu dia ada bunyi ewa. Ingat, dia dua suku kata. Dekat tengah ni ada ewa. Saya laju sikit. Kita ada ewa. Apa dia ewa ni? Mengekalkan huruf A walaupun berlaku KVK. Contohnya dewan. Wan tu dia ada KVK. Seperti yang kita maklum tadi. Awal-awal tadi. Kita aja kawan. Wan tu dia ada KVK. Kita aja dewan. Wan itu pun ada KVK. Beza dia, yang ini ada ewa. Maka kita akan kekalkan A yang ada dekat KVK. Tapi kalau kawan, dia ada awa. Yang awa tak nak. Dia nak ewa saja. So yang ni kita buang macam biasa. Eja kawan, kaf alif, waw nun. Eja dewan, dal, ya, waw, alif. Biasa dia. Sebab apa dewan ada alif? Sebab dia ewa. Itu je lah. Okey, iwa. Iwa ni contohnya perkataan ini. Iwa. Dia ada iwa kat tengah ni. Maka A ni kita kekalkan. Walaupun dia ada KVK. Contoh, kita aja bawang. B-A. W-A-N-G. Wang dia ada KVK. Dan bawang tu adalah dua suku kata. Kalau dia satu suku kata, kita kekalkan seperti mana wang tadi. Muka surat satu tadi. Tapi yang ni dua suku kata. So dia adalah KVK, kita gugurkan. Eja bawang, B-A, ba alif, waw. Ya, semua orang pandai ni. Tapi bila eja jiwang, okay, bila eja jiwang, masih lagi dua suku kata, masih ada KVK. Ingat NG tu kita kira K je, dia bukan KVK K. Sebab NG dia adalah di graf, huruf gabungan dalam Rumi, tapi menjadi satu dalam Jawi. Okay, selesai. So yang ni nampak macam KVK, sama lah macam tadi. So kita aja jim, ya, waw, nga. Yang ni salah. Nampak macam betul. Kerana sini ada I-wa. Bila ada I-wa, huruf A itu mesti dikekalkan.
So sini mesti ada alif pada perkataan Cina. Ingat formula tu, ewa, iwa. Dua-dua kekalkan A walaupun ada KBK. So ayat dia duduk pada muka surat 3, ewa atau iwa, i taling wa atau huruf I dengan wa, kekalkan A pada suku kata tertutup. Sambung sikit belakang. Suku kata tertutup KBK. Kekalkan A. Boleh faham sekarang ni? Dia tak banyaknya yang perkataan ni. Kalau kita senaraikan, sekejap saya cari PowerPoint lah. Bla 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 bla. Ewa. Ini contoh lah ni. Ini contoh dia. Dewan lewat jiwang tewas rewang gewang iwa. So semua sekalinya adalah ewa dan iwa. Ada lagi ni. Tapi tengoklah, tengok formula. Jangan hafal perkataan. Penat tau. Hafal perkataan baik kita hafal Quran. Perkataan dalam kamus ada 85,000 lebih. Dekat 90,000. Kalau Quran ada 77,439 je. Baik hafal Quran. Jadi hafizah. Senang. Okay? So jangan hafal perkataan. Hafal formula. Okay, next. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Liwat dengan lewat. Okay, liwat ni tak boleh. Liwat ni bahasa Arab. So dia akan eja dengan, dia bukan tajuk iwa. Ingat, tajuk ewa-iwa hanya untuk bahasa Melayu saja. So kalau ada perkataan yang nampak macam iwa, okay, nampak macam iwa, tapi liwat ni adalah bahasa Arab. So kekalkan ejaan asal dia lam waw alif ta liwat ta. Ini ejaan asal. Okay. Liwat ta dengan ta. Dia bukannya liwat lam ya waw alif, bukan. Itu lewat. Kalau mungkin kita akan kata dia tu homograf. Tak, dia tak homograf dengan lewat. Lewat lam ya waw alif ta. Kenapa ada alif pada KBK? Sebab dia tu iwa. Okay. Jadi ewa. Lepas tu kalau liwat ni dia bukan iwa. Dia adalah bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya. Baik. Kita pergi kepada tajuk seterusnya. Sebelum kita pergi pada tajuk, saya nak tanya soalan. Mana soalan? Cuba cari kesalahan dalam ayat ini. Komen sikit. Ada kesalahan? Ini setakat sempat je hari ni. Saya tak habis kot tajuk ini. Untuk sili satu ni saya tak sempat habis. Sebab saya nak buka sesi soal jawab yang ujung-ujung kayak gitu. Okey, cuba komen. Siapa yang berani? Kalau berani lah. Apa kesalahan yang ada dalam ayat ni? Ataupun betul belaka. Kalau betul semua, agak best je lah. Pelik-elak je lah. Kalau betul semua. Halo? Ada orang tak? Oh, betul semua. Ada satu yang kata betul semua. Next. Ada. Habis tu, kenapa tak komen? Betul semua ke? Kalau betul semua, tekan like sekali tengok. Nah, semua setuju Wahai ustaz dan ustazah sekalian. Kalau betul semua tu saya tak letak sebagai soalan. Ada dah tu salah dia. Sains. Matematik salah, sains salah. Salah semua lah senang. Okey, kita pergi dari belakang. Sains. Betul ke salah? Kenapa salah? Siapa yang jawab sains tadi? Pandai-pandai pula kata sains salah. Siapa yang kata salah tadi? Jawab. Pandai-pandai kata sains salah. Salah kat mana? Come on guys. Siapa yang kata sains salah tadi? Tak berani. Ustazah, kena berani. Anak murid tanya, susah kita nak jawab ni. Betul pula. Tiba-tiba betul. Dia betul semua lah. Okey, sains. Siapa yang kata salah tadi? Saya nak tunggu jawapan dia. Kenapa salah? Ke pakai tembak je? Okey. Untuk perkataan dan dulu. Okay? Untuk perkataan dan, dia adalah, kalau orang tanya, dia kata tradisi ke? Bukan. Kenapa bukan tradisi? Sebab dia tak guna sistem baris. Dan perkataan dan, kenapa dia tak dikekalkan alif? Sedangkan di KBK, dia adalah ejaan yang sudah mantap. Ejaan yang dikekalkan dan ejaan sudah mantap, jangan ubah. Walaupun dia tak masuk tradisi, tapi dia panggil ejaan mantap. Okay, banyak lagi sebenarnya ejaan mantap. Saya bagi contoh perkataan dakwah. Dia masuk dalam ejaan mantap.
Kalau ikutkan dakwah ini berkaitan dengan Islam. Seperti mana kita tahu, perkataan bahasa Arab yang berakhir dengan ta marbutah. Kalau dalam Arabnya ta marbutah, dikekalkan ta marbutahnya sekiranya dia itu istilah keislaman. Contohnya perkataan solat dan zakat. Tapi kalau perkataan dakwah kan dia berkait dengan Islam. Kalau yang bukan Islam, dia jadi dakwah. So kalau dakwah ni memang dia agama Islam. Tetapi mengikut pakar rujuk dari segi fonetik, dari segi sebutan, dari segi tulisan, tidak pernah ada ulama Jawi yang meletakkan dia dengan tak marbutah. Daripada Zamba, dia pergi pada Bak Matlub, pergi kepada Jawi yang disempurnakan, pergi Jawi yang terkini. Tak ada seorang pun letak Ain Waw tak marbutah. Maka ejaan itu bersalahan dari segi formula mengekalkan ta marbutah untuk istilah keislaman, dan dakwah tu disenaraikan masuk dalam tajuk ejaan yang sudah mantap. So kalau orang tanya banyak ke ejaan sudah mantap? Nak kata banyak tak banyak, nak kata sikit tak sikit. Tapi kalau senarai, saya tak boleh nak bagi senarai. Sebab hot ni tajuk dia dimasuk kerana sekian-sekian. Saya tak ada lagi senarai yang orang kata satu list besar yang kita panggil dia tu ejaan sudah mantap yang bersalahan dengan hukum. Dia tak boleh. Okay. Selesai perkataan dan. Sains tu nun dengan sin tidak bersambung kerana dia tu gugus konsonan yang berada di akhir kata. Hamzah itu digunakan kerana dia adalah pola AI, dia adalah vokal berganding, maka diletakkan Hamzah. So sains tu dah betul dah. Matematik, dekat ma pada suku kata pertama dikekalkan alif kerana matematik adalah bahasa Inggeris. Kemudian panitia adalah salah. Ejaan yang betul bagi panitia adalah alif. Kita nak baca ni. Panitia adalah kata bahasa Melayu dan dia adalah perkataan yang masuk dalam 3 suku kata ke atas. Siapa yang buka kamera sila pakai tudung? Oh, ada yang tak pakai tudung ke? Agak benar ke pakai tuala atau kuala? Jangan weh orang tengok ni. Saya tak tengok siapa-siapa Saya tak sempat nak tengok. Saya duduk fokus ni je, saya fokus tulisan je. Okay. Baik, kita pergi pada perkataan 3 suku kata. Okay, untuk 3 suku kata ni, saya suka untuk kita fahamkan dulu apa yang syarat yang diperlukan untuk jadi hukum 3 suku kata. Yang pertama, dia mesti kata asal bahasa Melayu. Itu syarat pertama. Kalau bahasa Inggeris, contohnya matematik dengan basikal. Basikal ingat kan? Basikal tu bahasa Inggeris. Asal daripada bicycle, ataupun gallery, ataupun battery. So perkataan-perkataan tu dia adalah bahasa Inggeris, maka dia boleh masuk dalam tajuk ni. Yang pertama dia mesti bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Yang kedua, dia mesti kata dasar yang terdiri daripada 3 atau 4 suku kata. Sekiranya dia bersambung dengan kata imbuhan, maka dia tak boleh masuk dalam tajuk ni. Contoh, kalau saya tanya makanan, berapa suku kata? Makanan, berapa suku kata? Makanan adalah 2. Dia buka 3. Sebab tu saya kata, ni dipanggil satu ilmu yang kita kena tahu. Nak eja kata berimbuhan, wajib eja kata dasar. Nak eja kata dasar, mesti tahu berapa suku kata. So, makanan adalah, kata dasarnya adalah makan. Asingkan imbuhan. Settlekan kata dasar dulu. Kata dasar hanya 2 sahaja. Makan. So, bila dia 2 suku kata, boleh masuk tak dalam tajuk tadi? Tak boleh. So, makanan, tak boleh. Apa lagi? Yang kita eja tadi apa? Jabatan. Kata asalnya adalah jabat. So, jabatan bukan 3 suku kata. Jabatan adalah 2. Imbuhan belakang jangan kira sebagai suku kata. Ya, kalau kita nak eja, mesti eja kata dasar dulu. Baik. Kalau halaman, boleh halaman. Mainan, makanan sama je. Makan, main sama je. 2 suku kata. Kalau halaman, berapa suku kata? Pejabat asal daripada 3... Pejabat asal daripada perkataan jabat. Yang per tu dipanggil awalan. Awalan lama. Macam mana awalan lama? Dia tak pakai dia sekarang. Dia bukan tak pakai. Dia tak ada yang... Ada juga maksudnya pejabat.
Dia ada per, dia ada pel. Dia yang tu jangan gunalah. Macam ni lah, macam kata perkataan bulan. Lepas tu dia ada awalan rembulan. Yang rem tu dia tak pakai mana lah sekarang ni. Dikekalkan yang ada. Dia tak boleh nak relate dengan perkataan baru. Okay. So kalau pejabat, kata dasarnya adalah jabat. Pelbagai. 3 suku kata gitu. Okey, tak apa. Kalau nak cari betul-betul. Yang pelbagai tu kata dasar dia bagai. Apa lagi? Yang halaman. Halaman. Saya pergi kepada halaman dulu. Halamannya adalah 3 suku kata. Dia bukan halam Ini betul-betul 3 suku kata ni. Halaman. Dia bukan kata dasarnya halam. Dia memang terdiri daripada 3 suku kata. Baik. Yang seterusnya. Ingat yang pertama dia mesti bahasa Melayu, yang kedua mesti kata dasarnya 3 atau 4 suku kata. Kalau 4 pun boleh. Contohnya bahagia. Boleh. Okey, dan yang terakhir dia mesti suku kata pertama terbuka A. Okay? Suku kata pertama terbuka A. Kalau kita ambil 2 perkataan ni, contohnya perkataan kereta. Yang mana boleh masuk ikut formula? Okay. Kalau kita tanya murid, adakah halaman bahasa Melayu? Ya. Adakah halaman 3 suku kata? Ya. Adakah suku kata pertamanya terbuka A? Ya. Bila cukup syarat, maka boleh masuk dalam tajuknya. Okay. So, halaman lulus. Tapi kalau kereta, adakah kereta bahasa Melayu? Ya. Adakah dia 3 suku kata? Ya. Adakah suku kata pertama terbuka A? No, dia adalah ipepet. Maka kereta kita kena potong. Dia masuk dalam ejaan lazim. Dia bukan hukum 3 suku kata. Boleh? Baik, kita pergi kepada yang lebih tinggi sikit. Perkataan battery. Bateri. Adakah dia 3 suku kata? Ya. Adakah dia suku kata pertama terbuka A? Ya. Adakah dia bahasa Melayu? No. Asal daripada battery. B-E-T-T-E-R-Y. Dia asal dia. So kalau dia asal bahasa Inggeris, maka dia tak boleh masuk dalam tajuk. Bila tak boleh masuk dalam tajuk, maka jangan pandai-pandai nak buang huruf alif. So dia tak boleh buang. Baik, bila cukup syarat, contohnya halaman dengan apa lagi yang mudah? Yang A itu ada K12. Ambil yang senang. Haruan. Bahaya. Bahaya dia ada tajuk lain, K12 tu susah dah tu. Jangan tunjuk yang bergabung nak pesan lalu. Siapa yang nak mengajar anak murid, tolong jangan gabung-gabung. Kena reka, dia kena kreatif sikit. Contoh halaman dia ada KVK je, kalau KVK basic lah. Tu pun halaman pun tinggi level dia sebab dia ada KVK. Mana ada juga A yang dibuat sebab lain. Ejaan lazim, ejaan biasa, ejaan yang tidak ada hukum. Bateri itu ada alif tak Ustaz? Kalau bahasa Inggeris kekalkan alif, jangan buang. So kalau haruan, dia ejaan biasa. Sebab apa? Macam kata Ustaz kata cahaya ataupun bahaya tadi tak boleh masuk. Kalau bahaya, memanglah dia masuk dalam formula ni. Bahaya. Tapi, yang ni memang masuk. Yang ni masuk, yang ni masuk. Tapi belakang ni dia ada ayah. Bila ayah, dia masuk K12. Bila je K12, tak boleh ha. Bukan tak boleh. Dia macam pening lah budak. Kalau untuk contoh yang pertama ni, terus kita bagi K12. Sakit lah, penat lah dia. Bahaya, cahaya, dahaga, dia ada kagar. Paduka, dia ada kagar. Apa lagi? Kalau bahagia boleh. Itu 4 suku kata. Biar dulu, jangan masuk lagi. Kan saya kata 3 dulu. Kalutnya lah sorang-sorang. Sabar, bertendang. Mohon bertendang. Okay? Halipan. Apa dia tu? Halipan. Kok jadi halipan? Oh, kakinya ada gigit halipan. Ada halipan tak laju sangat. Saya tak laju. Saya laju sebab anak murid laju. Kita ikut dia. Tapi terlalu laju kan accident lah. Okay, tak apa. Kita fokus dulu. Ingat, yang ada K12, contohnya cahaya, bahaya, sahaya, sahaja. Harimau boleh. Harimau ada KVK atau KVV. KVV ni K basic lah. Dia bukan hukum. So, harimau boleh. Harimau, halaman, haruan. Ambil yang tu dulu. Lepas dia dah faham konsep ni saya tak cerita lagi ni kenapa masuk dalam tajuk macam mana nak buat kalau dia tiga suku kata ni. Dia baru nak perkenalan, baru nak tahu dia masuk ke tak. Sekejap, saya fokus ni sekejap saya tak boleh banyak-banyak ni, tak boleh multitasking kalau time gini. Okay, sekali lagi, adakah haruan bahasa Melayu? Ya.
Adakah dia 3 suku kata? Ya. Adakah suku kata pertama terbuka A? Ya. Tapi kalau ada yang komen tadi, dia kata lelaki. Lelaki tak boleh lah, Ustaz. Lelaki tak boleh lah. Apa kita check? Saya layan je. Orang minta, kita bagi je. Adakah lelaki bahasa Melayu? Ya. Adakah dia 3 suku kata? Ya. Adakah dia tu suku kata pertamanya terbuka A? No. Dia terbuka E. Dia terbuka italing. So yang ni dipanggil ejaan lazim. Ejaan bukan kata 3 suku kata. Tawanan, kata dasar ditawan. Tak boleh masuk. Tawanan, makanan, bangunan, harian, tak boleh. Itu kata berimbuhan. Tolak tepi. Kita nak kata dasar sahaja. Baik. So, kalau dah cukup syarat, syarat pertama dah cukup, kata dasar bahasa Melayu, kata dasarnya mesti 3 atau 4 suku kata, dan suku kata pertama terbuka A, apa yang kita kena buat? Kita gugurkan A pada suku kata pertama. So, kalau nak tengok formula dia, saya ada sini. Ya, syarat dia 3. Kata dasar bahasa Melayu, 3 suku kata atau lebih. Suku kata pertama terbuka vokal A. Dan huruf A, kaedah dia, huruf A pada suku kata pertama akan digugurkan. Sebab tu kalau nak eja baginda, lagi dulu lagi kita eja baginda dengan baga. Kita tak eja dengan ba alif ga. Dah kenapa eja baginda ni dengan baga? Sebab kita kata sebab dia bahasa Arab. Mana ada baginda bahasa Arab? Baginda bahasa Melayu. So eja baginda dengan baga. Kenapa kita buang A? Sebab dia 3 suku kata. Saya laju baginda, harimau. Nakhoda, jap. Nakhoda dia tak masuk sebab dia kata pinjaman Parsi. Nakhoda dia masuk dalam game Parsi. Nakhoda, Syah dan juga Firman. Yang tu tak boleh. Firman pun tak ikut KVK. Sebab tu kita je Firman, Fara, Mim, Alif, Nun. Dia bukan bahasa Arab. Dia Parsi. Kata asal Parsi. Dia tak boleh. So, kalau nakhoda tak boleh masuk dalam tajuk ni. Nakhoda dengan Nun Alif. Baik, dahulu. Halia, Paduka. Okey, Paduka ni ada 2 A. Ada berapa A yang digugurkan? Ini biasa kita test murid . Nampak tak? Kita dah pandai baginda, kita pandai harimau, kita pandai dahulu. Barulah kita masuk tajuk yang orang panggil double skill. Double skill. Maksudnya yang pertama tu dia ada 3 suku kata. Yang kedua di akhirnya ada tajuk lain yang relate dengan apa yang kita dah belajar. So, ejaan Paduka ni macam mana? Ada 2 A. Yang mana kita gugurkan? Komen sikit. Nak tengok faham ke tak? Hello? Kak, kenapa buang? Hukum kagak. Bagus. Tahniah, Ustazah. Ni kalau ada depan, saya bagi coklat. Sebab dia duduk jauh. Mari QR. Kita atas RM1. Okay. Paduka. Pa, dal, waw, kaf. Pa itu, A itu digugurkan kerana 3 suku kata. Tengok. Ustazah Siti Robiha, tolong fokus. Kita je Paduka, saya dah letak dah jawapan tu. Kita bukan belajar hukum kagak saja ya. Suku kata pertama tu digugurkan A. Eja padukanya tak ada alif. Jangan eja pak alif. Ustazah Robiha, eja sekali lagi. Jangan tu. Saya nak alif lah ni. Cuba tengok jawapan. Ni kalau ramai-ramai ni gini lah. Tengok tu dia sambung belakang pula. Ustaz lah. Kesaja je ni. Main-main Tak. Tengok saya palang huruf A tu dua-dua. Dekat pa saya potong. Dekat ka pun saya potong. Dua-dua potong. Kalau orang tanya kenapa potong dua-dua tu. Yang pertama, potongnya kerana 3 suku kata. Ya, terima kasih Ustaz Nana Harizan. Yang kedua, ka itu digugurkan kerana hukum kagak. Boleh faham tak? Boleh ya? Saya teruskan. Okey, naluri. Saya laju sikit . Naluri, bahagi. Oh, kok cakap Indonya baru difahamin dong. Ustaz mana-mana jelaskan pelajar saya. Kalau mesej panjang-panjang saya tak nak baca. Ustaz macam mana nak jelaskan kepada pelajar yang halia tu kena guna satu ya je. Kenapa halia nak guna 2 pula? Huruf I satu je, ikut padanan huruf je lah. Ustazah jangan fikir pelik-pelik. Halia, HA, saya balik ke halia semula. Mana halia tadi?
Halia. Okey. Kan dia ikut padanan huruf. H-A, L-I-A. Yang kita, kenapa L lam ya alif? Mana ada eja halia HALIYA? Kenapa nak letak Y dalam rumi dia? So ikut padanan huruf, L adalah huruf lam, I adalah huruf ya, A adalah alif. Halia. Sebab tu dia sekarang ni dipanggil geluncuran gelinciran. Contohnya I dengan A ni dia jadi, contohnya kita eja liar, LIAR. Tak ada orang kata, okey anak-anak, hari ni kita masuk zoo, kita akan tengok binatang liar. Mana ada binatang liar? Cepat adik, pakai seluar. Bukan seluar Ustazah, kita panggil seluar. Dah celah mana pula seluar? Mana ada W? Ya, tak ada W, tapi dipanggil geluncuran gelinciran. Kita sebutan kita tu contohnya suap. Mak nak nasi suap lah. Jangan minum aip-aip. Nanti kita mandi laut. Oh, susah penat cakap gitu. So jangan ikut sebutan suku kata, jangan. Dia panggil laut itu dia gabung jadi laut. Paip dia jadi paip. So kalau halia ni jangan sebut halia. Tapi kalau ikut padanan huruf memang dia lam ya alif. Dia tidak akan timbulkan dua ya. Dia tak akan keliru situ. So halia. Kita aja binatang liar ke halia ke diam ke. Takkanlah kita nak sebut, takkanlah D-I-A-M. Diam. Anak-anak diam. Saya sakit kepala ni. Bukan diam, dia diam. Okay? So, kita jalan. Tu benda tu teknikal lah. Dia banyak biasa lah tu. Padan lah, 3 jam khusus. Okay, naluri sambung bahagi. Okay, ingat bahagi ni kalau nak panggil dia hukum aha boleh. Tapi saya lebih suka panggil dia sebagai hukum 3 suku kata. Kerana kita nak kurangkan senarai yang ada pada aha. Okay. So next, wanita. Untuk wanita, okay, saya nak fokus sikit. Untuk wanita dan juga perkataan yang bermula dengan waw. Kalau untuk murid saya tak bagi tahu pun. Tapi untuk cikgu-cikgu saya kena bagi tahu. Bermula tahun 2020 dalam Pedoman Umum Ejaan Jawi mengatakan mana-mana perkataan yang bermula dengan waw yang disebut sebagai wa tetapi tidak ada alif, sekiranya menerima imbuhan awalan, maka A itu mesti dikembalikan. Saya bagi contoh. Perkataan itu adalah wanita, W-A-N-I-T-A. Hukumnya adalah 3 suku kata menepati syarat. Okey, so kita cek sekali lagi. Adakah wanita bahasa Melayu? Ya. Adakah dia 3 suku kata? Ya. Adakah suku kata pertama bunyi A? Ya. Okay, faham sangat ya? So, bila cukup syarat, apa yang kita kena buat? Kita gugurkan A pada suku kata pertama. Belakang ni dia bunyi ita, dia bukan K12. K12 mesti ata, agak aja ata anya aba. Ata. Kalau ita dia panggil ejaan belakang ni dia panggil ejaan biasa lah. So wanita hanya ada satu hukum sahaja, iaitu hukum 3 suku kata. Ejaan wanita adalah waw, nun, ya, ta, alif. Kenapa pula masuk tajuk wang? Ustazah jangan capur. Tolonglah jangan capur dalam tajuk. Saya bercakap tentang ayam, jangan disebut pasal itik. Nanti orang pening Ustazah. Kok jadi wang pula? Aku pening kan main-main wang pula ni. Ejaan wang tu, waw alik ngah tu biarlah Ustazah. Tu muka surat 1. Saya muka surat berapa dah Ustazah? Aduh, ni mari wang pula. Okey, saya fokus pada wanita dulu. Ni kalau tak layan kan dia kata ustaz sombong tak layan komen kita. Susah pula saya. Okey, wanita. Tapi jangan komen pelik-pelik. Okey, wanita. Wanita ni memang eja ginilah, wanita. Tetapi ingat, mana-mana perkataan yang bermula dengan waw ataupun ya, yang berbunyi wa ataupun ya. Okey. Saya ambil sikit je ni. Ada lagi tu tapi tak apa, saya nak suruh faham je. Wa dan ya. Contohnya ya ni, contohnya eja yatim. Yatim ni ya tayamim. Kenapa tak eja ya alif tayamim? Sebab dia adalah bahasa Arab. Yang ni tak masuk dalam tajuk 3 suku kata. Kau jangan nak sambung, nak pening-pening. Aku sakit. Aku tak boleh yatim duduk duduk sini. Jauh sikit. Jauh. Tak boleh. Tak boleh letak yatim situ. Aku bimbang. Ajar 3 suku kata, tiba-tiba mari bahasa Arab pula. Tak payah. Fokus ni je. Okay, ingat.
kita buang alif kerana pada wa itu kerana dia masuk dalam tajuk 3 suku kata. Ya. Tetapi sekiranya perkataan yang bermula dengan waw menerima awalan dekat depan ni, okey, menerima awalan. Contohnya kita terima awalan kewanitaan. Ke, kita letak kaf ke. Lepas tu wanitaan. An tu imbuhan akhiran an, kita letak hamzah. Kenapa hamzah tu cerita lain. Tapi tak apalah, kita letak dulu. So, dia tak boleh heja terus. Kaf, waw, nun, ya, ta, alif, bla 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 bla. Tak boleh. Salah. Kenapa? Takut huruf waw yang kita sebut wanita tadi dibaca sebagai huruf vokal U. Sebab kan huruf waw kan dia boleh jadi W, dia boleh jadi huruf U, takut dibaca sebagai kunitaan. Nampak? Takut kesilapan menukar huruf. Asalnya huruf W, tapi bila sekali kita tengok, apa benda ni? Kaf waw kun, ya ni, kunitaan. Takut dibaca gitu. So, untuk mengelakkan kekeliruan. Ingat, yang kita punya tambah tu sekiranya menerima imbuhan awalan sahaja. Kalau dia menerima di belakang, saya bagi contoh. Perkataan asalnya adalah wanita, waw nun ya ta alif, wanita. Kita tambah kat belakang. Wanitalah manusia yang paling bla 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 bla. Ikutlah apa-apa pun. So kita tambahlah kat belakang. Wanita lah. So yang ni tak ada masalah sebab kita tak letak apa-apa pun kat depan. Dia tidak akan menimbulkan kekeliruan. So wanita lah eja gitu je lah. Eja wanita saja pun begitu. Eja wanita lah pun begitu. Tapi kalau kewanitaan, kita tambah sesuatu dekat depan, maka kita kena letak balik huruf alif yang kita gugurkan pada awal-awal tadi untuk mengelakkan huruf waw itu dibaca sebagai huruf vokal. Okay. Kalau kita ambil tajuk yang lebih susah sikit, cuba eja perkataan wacana. Yang ni kalau murid saya tak bagi dia complicated sikit sebab perkataan ni jarang-jarang. Tapi kalau cikgu insyaAllah saya akan terangkan sampai habis. Okay, wacana. Ada berapa hukum? Cuba sebut hukum yang ada. Ustaz, minta maaf sekejap Ustaz. Ya saya. Ustaz, untuk slot ni kita habiskan sehingga 12.15 boleh ke? Kita simpan 15 minit untuk sesi soal jawab. Tadi kata 12.30 saya, dia prepare untuk 12.30 ni. Betul, sehingga 12.30 sekali dengan soal jawab. Oh, sekali soal jawab. Kan 12.30 habis tajuk, lepas tu baru nak buka. Untuk yang perkongsian tu dah memang cancel ke macam mana? Betul, untuk slot yang first tu cancel. Okey, macam ni. Kita yang perkongsian apps tu ujung sekali kan? Betul Ustaz. Okey, so saya stop 12.30 boleh? Sebab sesi soal jawab saya rasa tak banyak dah kot. Saya dah jawab dah kat sini. So saya stop 12.30, kita buka sekejap untuk soal jawab. Lepas tu kita ambil yang apps. Sebelum pukul 1 kita stop. Okey, boleh Ustaz. Sebab saya ada sikit lagi penerangan untuk yang 3 suku kata ni. Okey, saya sambung Baik, Boleh. cuba sebutkan ada berapa tajuk berkaitan dengan wacana ni. 3 suku kata dan K12. Okay, good. Thank you. So, wacana ada 3 suku kata. Macam biasa, kalau suku kata pertama ni terbuka A, maka kita gugurkan A. Okay. Kemudian, belakang dia ada bunyi ana. Ingat formula tadi. Gajah tanya buaya, siapa minum cuka? Minum. N tu ada. Agak ajak tanya abang ayah asal apa ama anak acak akak. Apa ama ana. Ana tu dia ada ana. Bila ada ana, kita gugurkan A yang terakhir. So, eja wacananya adalah waw, ca, alif, nun. Okay. Tapi kalau kita letakkan berwacana, dia tak boleh letak ber sahaja. Apabila kita letakkan imbuhan awalan dekat depan pada perkataan yang berbunyi wa, yang mana wa itu tidak ada alif, maka kita kena letakkan semula untuk mengelakkan ejaan berucana. Ataupun huruf waw itu dibaca dengan vokal. Kalau kita pergi yang lebih tinggi sikit, kalau perkataan itu asal bahasa Arab yang mana tidak ada alif pada kata dasar, contohnya yakin dan juga yatim. Saya ambil yakinnya lah. Kalau kita nak ajar keyakinan, dia tak boleh letak kaf dan juga nun. Tak boleh. Dia kena letak balik huruf alif. Takut dibaca dengan keyakinan. Huruf
huruf ya itu takut dibaca kesilapan membaca dengan huruf ya itu menjadi huruf I. So, kita letak balik. Bukan letak balik lah. Kalau perkataan yakin ni memang tak ada alif. Tapi ditambah alif untuk bunyi ya. Keyakinan. Yang ni baru betul. Yang ni bermula 2020. Okay? Tahu lah tulisan saya teruk sikit hari ni. Sebab pen ni tak selesa kalau duduk gini. Menegak. Okay, ada soalan? Untuk yang terakhir? Saya ada satu tajuk lagi kalau saya nak masuk. Kalau nak tanya boleh tanya terus. Jangan tunggu akhir ya. Okey, yang terakhir untuk hari ini. Saya ada masa dalam lebih bukan 15 minit. Saya ambil tajuk akhiran K. Boleh ya? Perkataan matahari. Okey, terima kasih. Perkataan matahari dia tak masuk dalam 4 suku kata. Walaupun dia bunyi macam 4 suku kata. Ingat, syarat untuk nak jadi kata hukum 3 suku kata mesti kata dasar. Contohnya halilintar. Tu boleh. Tapi kalau matahari tak boleh. Matahari ni adalah kata terbitan. Dia adalah mata tambah dengan hari. Dia bukan kata asal. Dia panggil kata majmuk serangkai. Apa maksud kata majmuk? Dua perkataan yang digabung menjadi makna lain. Saya bagi contoh. Ni kata majmuk kita masuk tajuk kata majmuk sikit. Kaki tangan. Kaki tu apa? Kaki ni adalah sesuatu anggota badan yang kita guna untuk berjalan. Tangan, anggota badan yang kita guna untuk memegang. Tetapi kalau kita tanya, kaki tangan kerajaan tu siapa? Mana kaki kerajaan? Mana tangan kerajaan? Mana kaki kerajaan? So, dia bukan kaki kerajaan. Dia bukan tangan kerajaan. Kerajaan tak ada kaki. Kerajaan tak ada tangan. Tapi bila kita sebut kaki tangan, gabungan dua kaki dan tangan ini menjadi makna baru. Kaki tangan ni maksudnya orang yang bekerja dengan kerajaan. Orang yang bekerja di bawah jabatan kerajaan. Okay? So, dua perkataan yang digabung menjadi makna baru. Sama juga dengan matahari. Yang ini dipanggil kata majmuk. Kemudian, kata majmuk ni dia ada dua bahagian. Ada yang serangkai, ada yang tidak serangkai. Contohnya, perkataan sama dengan ada. Sama ada. Jangan tulis samada. Ramai yang je gitu. Sing alih S-A-M-A-D-A. Samada. Bukan samada. Dia sama ada. Dia asingkan. Okey. Apa beza dia? Yang ini dipanggil serangkai. Yang ini tidak serangkai. Ini tajuk tinggi lah ni. Kalau yang ini dipanggil preview untuk CD kedua. Boleh lah nak tanya kot. Tapi saya sentuh sikit lah. So serangkai dengan tidak serangkai. Yang serangkai ni ada 15 beradik. Dan ni dia ada formula saya tak ingat. Dia ada Michael Jackson apa tau. MJ tu Michael Jackson. M matahari, J tu jawatan kuasa. Michael Jackson jalan-jalan. Macam tu lah. Saya contoh lain, matahari, kaki tangan, antarabangsa, Pesuruhjaya, Suruhanjaya. Itu antara perkataan yang dipanggil serangkai kerana dalam tulisan ruminya adalah bersambung. Mata dengan hari bergabung dan ditulis sebagai satu perkataan. So, matahari adalah serangkai. Dia eja matahari. Kaki tangan dia eja serangkai. Kaki dan tangan dia bergabung. Tanda tangan masuk sekali. Tanda tangan, bumi putera. Saya tak ingat lah. Tapi totalnya adalah 15. Itu dalam bahasa Melayu bukan dalam Jawi Jawi akan follow apa undang-undang yang ada dalam bahasa Melayu. Baik. Yang tidak serangkai. Yang sama ada ni jangan tulis gini. Jangan jadi samada. Salah. Ejaan yang betul adalah sama ada. Dan ditulis berjarak. Dia space. Beza dengan matahari. Yang ni dipanggil kata majmuk tidak serangkai. So, eja sama ada, sin, alif, mim. Ada kata tradisi, alif, da. So, dia ada space. Tapi kalau matahari ditulis seri. Baik. Untuk eja mata, saya pergi jauh sikit. Okay, mata ejaannya adalah mim alif ta kerana dia K12. Hari, ini asal dia, mata dengan hari. Tetapi kalau kita tulis macam ni, dia menyebabkan kesalahan kerana matahari itu adalah majmuk serangkai. Yang mana ditulis bersambung. Kita buang tanda tambah, kita ambil perkataan hari, tulis rapat-rapat. So, bila kita tulis rapat macam ni, apa yang berlaku kepada A yang kita gugurkan tadi? So, A tadi, yang hari ni akan tulis rapat. Yang A tadi, sekarang bukan lagi menjadi mata, dia bukan lagi duduk di belakang, sekarang dia duduk di tengah. Ingat saya kata tadi,
A yang berada di tengah mesti dikekalkan. So, ejaan matahari adalah mim alif ta alif ha alif roya. Matahari. Boleh menjawab soalan? Ustazah yang tanya tadi berkaitan matahari. Jangan pula aja 3 suku kata, 4 suku kata mim ta alif. Salah. Dia bukan mim ta alif. Dia adalah mim alif ta alif. Sebab dia kata majmuk serangkai. Boleh? Sama juga dengan kaki tangan. Di kaki tangan dia tak boleh kita nak buat dia 4 suku kata. Kaki, tangan. Ni 4 ni kak. Ustaz. Kaki, tangan. Ini tak boleh. Yang K ni jangan pula kita gugurkan A ni. Sebab dia kaki dengan tangan asalnya adalah 2 perkataan digabung menjadi kata majmuk. So bila dia gabung menjadi kata majmuk, kekalkan ejaan asalnya. Dia tak boleh menjadi bila bergabung tu dia jadi 4 suku kata yang baru, bukan. So yang betul-betul yang betul hak asal, contohnya bahagi ataupun bahagia, halilintar dan juga halimunan. Tapi kalau Papa Zola tak boleh. Saya biasa kalau anak murid, apa dia ni? Halilintar. Puasa, halilintar. Lepas tu bila start dengan huruf P, apa dia? Papa Zola. Papa Zola tak boleh. Sebab Papa tu adalah bahasa Inggeris. Dia tak masuk dalam cerita ni. Walaupun dia 4 suku kata. Papa Zola. Dia kan 4 suku kata? Bukan. Dia 2 perkataan, kata majmuk yang tidak serangkai. Bukan kata majmuk tu. Dia panggil kata yang duduk, dia kata-kata serangkai yang orang kata gabungan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia tak boleh gugurkan. So eja Papa dengan Mama tadi, Mama Zila ke Papa Zola ke apa ke, eja biasa je. Mi alif, Pak alif, Pak alif. Habis ya? So settle. Kita pergi kepada yang terakhir. Akhiran K. Saya ada lebih kurang 8 minit lagi. Tapi tak apa. Soalan tu kita boleh tanya lepas ni. Sesi soalan dalam 12.30 nanti. So akhiran K. Kita pergi kepada akhiran K. Huruf K yang berada di awal suku kata, kita akan guna kaf. Huruf K yang berada di akhir suku kata, kena tengok bahasa dia. Kalau bahasa Melayu, kita akan jadi kof. Kalau bahasa Inggeris, dia akan jadi kaf. Dan ingat, untuk tajuk K ini, jangan guna untuk bahasa Arab. Kita pergi kepada muka surat 7. Muka surat 7, dia ada... dia ada perkataan yang ada K. Semua perkataan ni ada K. Kalau saya ambil yang bahasa Arab dulu, contoh perkataan kiblat, contoh perkataan korban. Ini contoh So kalau kiblat dengan korban, K duduk kat depan. So kalau K duduk kat depan, dia tak kira depan ke belakang ke, bahasa Arab mesti ikut ejaan asal. Untuk ejaan bahasa Arab, ejaan kiblat adalah qaf ba lam ta marbutah. Kiblatun. Untuk korban dia adalah qaf ra ba alif nun. Jangan kira dia KBK, jangan kira dia K duduk kat depan, jangan kira duduk kat belakang. Tak kira. Asal ada K, tengok perkataan asal, ejaan asal. Dan kalau kita nak masukkan tajuk K dalam bahasa Arab, dia ada 4. Dia ada 4 mak. Ayah dia kahwin 4 kot. Mak pertama, mak kedua, mak ketiga, mak keempat. Ini panggil maklum, mak ngah, mak cik. Mak apa ni? Yang pertama maksud. Yang kedua makmum. Yang ketiga makruh. Yang keempat makna. Nampak? Dia ada 4 mak. Tapi huruf K yang kita fokus sekarang ni, kalau bahasa Arab, jangan kira dia duduk tengah, duduk tepi, duduk akhir, duduk apa. Tengok kalimah asal. Maksud. Okey, cuba jawab dulu. Maksud mim kaf ke mim qaf ke mim hamzah? Ke mim ain? Dia ada 4 Dia ada qaf, kaf, hamzah, ain. Okey, qaf. Untuk maksud kita pun tahu perkataannya adalah qasad. So dia jadi maqsud. Okey, untuk makmum mim kaf, mim qaf, mim hamzah, mim ain, ma'mum. Ma'muman. Jangan gitu Ustaz. Jangan ma'mum. Salah. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'mum. Jangan ma'mum, jangan tu. Dia imam, bukan imam. Jangan pula kita jumpa tu imam. Tu imam. Jangan guna ain. Dia adalah hamzah. Mim. Hamzah yang diletakkan di atas alif. Ada di bawah tajuk dalam modul saya ni, dia ada tajuk kedudukan hamzah di atas alif. Ada perkataan makmum. Perkataan asal bahasa Arab. Okay, next. Makruh. Mim kaf, mim qaf. Mim kaf. Makruh. Thank you. Yang terakhir, makna. Sebut pun tahu dah.
Ma'ana mim ain. Nampak tak? Ada 4K dan ada 4 tukaran. Ada qaf, ada hamzah, ada kaf, ada ain. Bergantung kepada perkataan tu sendiri. So, banyak-banyak perkataan yang kalau saya bulatkan di sini, yang bahasa Arab, contohnya yakin ni jadi qaf. Okay, saya fokus pada K. Tajuk ni tajuk this is okay. Kiblat korban yakin, wuduk dia jadi hamzah, kubah dia jadi qaf, qaf ba tambah butah. Saya tak sempat nak terang panjang-panjang. Nikmat dia jadi ain, rakyat dia jadi ain. Nampak? Tu untuk bahasa Arab. Settle. Pergi kepada yang bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ingat, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita ambil formula ini. Yang tajuk K sekejap. Okey, tolong kalau nak screenshot, boleh screenshot. Suku kata yang berakhir dengan K, untuk awal suku kata dia jadi kaf, untuk akhir suku kata. Okey. 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, smile. Kecek. Screenshot Dah? Simpan nota ni. Okey, dah. Dah, kalau dah tanda like sikit. Tak tahu siapa dah ke tak. 1, 2, 3, dah. Okey, thank you. So, kalau dah, baik, terima kasih. So, kalau dah, kita fokus kepada yang tadi. Mana-mana perkataan yang ada huruf K, kenal pasti bahasa dulu. Kalau bahasa Arab, tolak tepi. Ingat bahasa Arab tolak tepi. Kalau bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, kena tengok kedudukan huruf K. K duduk kat mana? Biasanya kesilapan berlaku apabila ustazah mengatakan, ustazah saja. Ustaz kata ustazah saja. Ustaz tak pernah salah ke? Kan biasa orang puang sentiasa betul. Orang lelaki salah semua. Tak ada. Sama je. Ustaz mu semua rupa je. Lelaki puas rupa. Ustaz-ustazah sama je. Saya sendiri pun berlaku salah juga. Okay. Biasanya berlaku kesalahan apabila kita mengajar murid tajuk K ini untuk K yang betul-betul duduk belakang. Contoh perkataan katak dan juga beruk. Kita nampak ni je. Yang ni K mana? K depan. Yang ni K mana? K belakang. Yang beruk ni K belakang. Dan beruk tu buat apa? Beruk tengah makan laksa. Anak murid tanya, dah ada K situ, K mana ni? Peningan kita. Sebab kita ajar dia, K duduk belakang. K duduk belakang. K duduk belakang. Yang laksa ni K duduk mana? K duduk tengah. No, ingat. Jangan ajar K duduk tengah. Sebab tu saya kata tadi, mana-mana huruf K di mana? K di akhir suku kata. Bukannya K di akhir perkataan. Akhir suku kata. Sebab tu, kalau kita senaraikan perkataan-perkataannya yang biasanya mengelirukan dan memang masuk periksa, contoh, perkataan dia periksa tu sendiri. Periksaan ataupun periksa. Periksa. Ada 3 suku kata. Ri. K duduk mana? K duduk di akhir suku kata. Ya, saya nak fokus pada K dulu. K duduk di akhir suku kata. Sama juga dengan laksa. Laksa Kedah. Ya, okay, laksa L-A-K-S-A. Bila kita asingkan suku kata, dia jadi L-A-K. K duduk di akhir suku kata. Sama juga dengan bukti. K duduk mana? K duduk di akhir suku kata. Ni antara perkataan yang nampak macam duduk tengah, tapi sebenarnya dia duduk akhir suku kata. Sebab tu, asingkan suku kata, kenal pasti bahasa. Lepas tu baru tengok K tu duduk kat mana. Baik. Kalau K tu duduk di awal, kita akan guna kaf. Jangan pula lepas ni aja kucing, dia jadi qaf. Wow, cing. Kucing. Nak sebut pun susah. Kucing buat apa tu? Kucing tengah kerak. Susah dia. Nak sebut pun susah. Okay? So, ini salah belakang ni. Yang ni K duduk depan jadi kaf. Salah. Yang ni K duduk depan, awal suku kata. Yang ni pun awal suku kata. Jangan pakai kaf. Yang qaf awal suku kata yang ada hanya bahasa Arab saja. Itu pun depend on perkataan tu sendiri. Ada je kaf duduk depan bahasa Arab. Okay. Kita pergi kepada periksa. Cara aja dia adalah tu ada i-pepet potong. Ri tu dia ada KVK tak ada Ada tapi KVK yang bukan A, so kita abaikan. Yang K kita nak huruf K adalah huruf qaf kerana K itu duduk di akhir suku kata dan periksa adalah bahasa Melayu. So ejaannya adalah Papa Roya Qaf. Okay. Laksa, dia ada KVK macam biasa. Saya
Buat apa saya tulis kalau sini ada dah. Ingat kakak dulu. Okay, fokus kakak. Kak tu dia ada KVK, K tu kaf alif, Kak tu dia ada kaf kof. Kenapa kof? Sebab K duduk di akhir suku kata. Laksa, lak, dia ada KVK, dia gugurkan A. Kemudian kita ada lam, kof. Kenapa kof? Sebab K duduk di akhir suku kata dan laksa adalah bahasa Melayu. So dia jadi laksa. Next, kita ada teknik. Ta ya kaf, nun ya kaf. Kenapa kaf? Sebab K duduk di akhir suku kata dan teknik adalah bahasa Inggeris. Pakai kaf. Dan faktor. Kita ada KVK pada fa. Lepas tu kita ada fa kaf. Bukannya fa kof. Fa kaf tak waw faktor. Cuma satu je nak pesan, jangan kaitkan tajuk K dengan kol-kolah. Takut-takut KG tengah duk mengajar. Semalam ajar tajuk Quran. Kol-kolah kubra. Kol-kolah surah. Lepas tu masuk pula ada kof. Anak-anak, jom kita makan laqos. Jadi kol-kolah surah. Jangan. Takutnya laqosa tu kol-kolah surah okey lagi. Takut duduk belakang. Datuk kok. Nenek kok suruh balik kok. Susah nak cakap. Nanti ada kof tu jangan sebut. Sebut biasa je. Datuk nenek suruh balik. Ambil kain batik. Okay, boleh? Tu tajuk. Okay. So, kita pergi kepada muka surat 7 yang terakhir. Muka surat 7. Senaraikan. Kalau yang ni saya suka, kalau formula ni, kalau nak pakai untuk murid, saya lebih suka dia senaraikan. Cantik bahasa Melayu, jentik bahasa Melayu, hentakan bahasa Melayu. Kata dasar dia hentak. Cari huruf K, duduk di mana. Saksi bahasa apa saksi? Kalau beranilah. Saksi bahasa apa? Bukan bahasa Arab ke? As-Saqsi. Saksi bahasa Melayu. So kata dasarnya adalah saksi. Beraksi. Bahasa apa? Beraksi. Bagus. Katanya adalah bahasa Inggeris. Sebab daripada perkataan action. Kurungkan kata dasar. Dan aksi itu adalah beraksi. Bara, alif, kaf. Kenapa kaf? Sebab K duduk di akhir suku kata dan aksi adalah bahasa Inggeris. Siapa buka mic tu? Nak tanya ke? So saya rasa itu sahaja kot untuk perkongsian saya untuk CD 1 ni. Banyak lagi sebenarnya nak kongsi. Awalan mempeng sekedi kedudukan Hamzah, singkatan akronim penomboran yang paling penting, ramai tak faham lagi. Ni gugus konsonan sambung tak sambung, so banyak lagi. So sekadar itu saja masa, sebab tu saya minta 6 jam. Tapi kalau kita buat 6 jam berterusan, saya takut yelah orang letih kan. Nak faham pun susah. So ada baiknya kita buat, kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam CD yang kedua. Nak nota ni macam mana? Ni bukan nota, ni latihan, ni modul. Macam mana nak dapat modul, kena contact dengan host. Nanti host akan beritahu lah. Mungkin boleh share dekat link apa-apa ke. Kalau ada rezeki. Ni bos kita dah kata ada, insyaAllah ada CD 2. Saya rasa CD 2 lagi menarik kot sebab kita boleh bersemuka. Dan CD 2 tu saya buka kalau boleh orang yang sama lah yang ada. Kalau ada orang yang baru, contohnya hari ni tak ada. Lepas tu CD 2 baru dia masuk, saya tak layan dah. Bukan tak layan lah, maksudnya kita tak ulang daripada awal dah. Sebab kita perlukan 3 jam yang seterusnya untuk tamatkan modul ni. Banyak sebenarnya perkongsian ni. Dari segi sesi soal jawab pun banyak sebenarnya. Yang terbuku di hati ustaz-ustazah sekalian. Jadi untuk yang akhirnya saya buka sesi, insyaAllah nak jawab ni. Macam mana nak dapatkan modul? Saya dah bagi tahu tadi. Nanti host akan bagi tahu, host akan bagi link. Nanti host buat link lah satu. Nanti boleh masing-masing boleh download dan juga photostat ataupun print sendiri. Saya halalkan kalau nak guna boleh. Tapi tolong jangan buat menega jangan pula lepas ni tukar kulit, lepas tu jadi modul dia pula. Dia letak pula situ nama dia. Tu saya tak halal. Jadi buat buku dicetak pula. Saya nak buat buku sebenarnya ni. Cuma belum berkesempatan. Dan saya lebih selesa begini sebab saya tak nak paksa orang beli buku. Sebab saya tahu kalau saya duduk kat sekolah, kewangannya amat terhad.
Dan kalau kita paksa setiap murid tu bayar RM10 untuk satu buku, memang dia costing dia tinggi. So saya bagi soft copy. Nanti anak murid, cikgu-cikgu ni akan photostat je lah. Itu lebih murah. Mohon buat fizikal dan online. Kita buat hybrid. Tengoklah kalau ada rezeki kita buat hybrid. Kita buka secara online. Mungkin ada seorang yang jaga laptop online. Kalau dia tinggal nanti kalau untuk CD2, kalau tu nanti kita akan buka pendaftaran sekali dengan modul lah. Kita sediakan dekat pendaftaran. Hybrid insya-Allah boleh. Tu bawah kita dah lulus tu. Kalau yang minta awal untuk online ni, itu terpulang kepada host lah. Kalau sempat untuk kita bagi link dekat lepas ni, kita bagi link satu untuk nak share yang modul tu. Bila pula Ustaz, sabar, tenang dulu. Yang satu ni tak habis lagi. Yang tu saya suruh kepada host ataupun kita akan buat iklan yang seterusnya lah. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Cuma kita tak tutup lagi. Kita belum berakhir lagi. Kita ada lebih kurang setengah jam lagi untuk sesi soal jawab. Dan host tadi ada minta untuk perkongsian dengan application. Yang tu saya serah kepada pihak yang buat app lah. Jadi saya takut saya salah jawab ke apa ke. Nanti kalau ujung-ujung lagi kita akan buat perkongsian dengan app tu. Tapi untuk yang sekarang ni boleh tanya soalan. Sementara yang mana buku di hati yang lama dah bekok lama. Orang kata bekok. Lama dah nak tanya. Main anak murid tanya aku jawab duk ngelak je. Mesti jawab. Kalau anak murid tanya jawab je lah. Dia memang takdir ilahi apa semua. Janganlah. So, kalau boleh biar betul-betul tahulah jawapan. Ni setakat yang saya tahu Jangan kata saya tahu semua. Saya bukan kamus. Saya pun ada kesilapan, saya ada kelemahan. Saya pun manusia biasa. Saya pun makan nasi sebenarnya. Saya tak makan makanan syurga. So gitulah. Kalau setakat saya boleh jawab, saya jawab. Kalau ada soalan, saya buka. Ni je peluang. Kalau nak tanya. Dia kadang-kadang orang ni kalau bersemuka di depan-depan dia malu nak tanya. Ingat makan kamu. Try je juga itu. Rebuh kamu sutih. Tapi minum-minum tak jadi. Minum air kamu. Buat air besar. Tapi jadi dah ingat betul juga. Baik, ada soalan kalau nak tanya? Berkaitan rugi lah. Kalau dah join siri 1 tapi tak dapat join siri 2. Memang dia ayat tu. Yelah. Sekejap. Saya nak tutup kita punya perkongsian ini. Apa ni? Sharing lah. Tapi tak boleh tutup lagi. Takut ada orang tanya soalan tau. Lagi nak jawab kan. Sabar, saya baca komen sekejap. Terima kasih Tuan Haji. Start lagi topik sikit. Saya nak tanya soalan yang atas tadi. Untuk modul kita akan share dalam WhatsApp. Okey, terima kasih banyak host. Jangan left group ni. Korang ada group So nanti kita share modul, kita share dalam group WhatsApp. Bila pula siri 2, jangan left group. InsyaAllah kita akan share tarikh-tarikhnya. Kalau online saya boleh hadir, kalau fizikal saya tak boleh. InsyaAllah kita akan buat hybrid. Kalau ada rezeki kita akan buka secara kita buka kamera dengan TikTok live TikTok ke apa ke, insya-Allah ada rezeki. Tapi kalau online payah sikitlah nak tanya soalan. Tapi insya-Allah kita akan lantik admin untuk nak bacakan komen. Rugi kalau yang dah join siri 1 tapi tak dapat join siri 2 jika dibuat bersemuka hybrid. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki. Terima kasih Tuan Haji untuk ilmu kau. Terima kasih. Ustaz, mahal dari topik sikit. Nak tanya berkaitan ayat nafi. Kita mesti berpandukan buku Tek Jakim kan. Dia macam ni, berkaitan dengan ayat nafi, ayat penyata, ayat tanya tu sebenarnya dia tak masuk dalam jawi. Satu je kena faham. Dia tak perlu masuk dalam jawi sepatutnya. Tetapi saya tak pastilah kenapa Jakim masih lagi mengekalkan kita punya soalan ayat nafi, ayat tanya, ayat penyata. Itu dalam bahasa Melayu. Itu adalah teknikal yang perlu diajar dalam subjek bahasa Melayu. Contohnya ayat seru. Macam mana nak buat karangan yang menggunakan ayat seru? Tolong. Macam mana letak titik dulu ke? Tanda seru dulu ke? Jadi benda tu dia bukan bicara dalam jawi. Jadi soalan jawi tak perlu kait pun benda tu. Dan boleh diselitkan sebagai satu soalan. Contohnya gariskan perkataan yang mempunyai kata seru ataupun ayat yang mempunyai ayat seru.
Boleh sebenarnya, sebab dia tu memang dia segala apa yang ada dalam bahasa Melayu, Jawi ni akan follow. Undang-undang macam saya kata tadi, kalau dalam tulisan Ruminya bersambung, ditulis rapat, maka dalam Jawinya akan bersambung. Jadi kalau yang ayat nafi apa semua tu, nak kata salah, tak salah. Sebab dia masih boleh guna, sebab dia masih lagi bahasa Melayu. Cuma kalau soalan tu JAKIM masih lagi nak guna, kita kena follow lah. Jadi kalau saya mengajar pun, saya jarang sebut ayat tanya ni macam mana, ayat nafi ni macam mana. Saya rasa Ustazah tanya ni kerana hari tu timbul isu perkataan ayat nafi yang menggunakan perkataan belum, betul tak? Sepatutnya dia tidak ataupun tidak pernah je. Tidak, bukan, tidak pernah. Ataupun tidak lah, tidak pernah pun kita tidak lah. Tapi kalau belum, saya belum makan, kalau ikutkan setakat saya tahulah, boleh je dia sebagai ayat nafi sebab dia memang tak makan. Dia menafikan bahawasanya dia makan. Boleh je. Saya belum. Awak dah makan ke? Saya belum makan. Dia menafikan bahawasanya dia dah makan. So, perkataan belum tu sendiri boleh diterima sebagai ayat nafi. Okay? Terima kasih Ustaz segala ilmu. Terima kasih. Okay, terima kasih sama-sama. Untuk slot penyediaan RPH Lokaliti ada lagi ke? Untuk hari ni tak ada. Tak tahulah kalau ada Ustaz Tamizi di hujung-hujung rancangan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz ejen nama murid kadang susah. Ejen nama murid ni kembali kepada Arab. Kalau kita orang Melayu biasanya based on Arab. So kalau macam kata nak eja juga ikut sebutan boleh. Tetapi kalau dari segi nak kepada makna baik ambil Arab. Saya bagi contoh. Perkataan Amirul Mukminin. Kalau nak eja Amirul dengan alif, mim, ya, ra, waw, lam, boleh. Dibolehkan. Atas tuang badan. Kalau tuan dia kata dia nak eja dengan alif, mim, ya, ra, waw, lam ataupun nama orang Nurul. Saya ambil contoh Nurul Hidayah. Okay, saya bagi contoh eja Nurul. Kalau nak eja nun, waw, ra, waw, lam, Nurul boleh. Dikira betul. Okay. Isteri saya pun Nurul. Nak sebut juga dia. Okay. Kalau Nurul Hidayah ataupun Nurul Hazwani, saya ambil. Hazwani dia payah sebenarnya nak eja. Dia nak hari ni. Saya pun tak tahu. Saya ambil Hidayah lah sana. Saya biasa Hidayah. Saya takut gigi pun. Buat apa Hazwani je tu. Okay. Nurul Hidayah Jangan marah pula tengok orang sebelah cubit lah. Dia marah duduk setarang je nama orang lain kata. Okay. Nurul Hidayah. Kalau ikutkan Nur tu Al-Hidayah. Okay. Al-Hidayah. Ini baru betul. Untuk mengekalkan kita punya. Berarti kita nak habis. Sikit-sikit. Untuk mengekalkan kita punya makna sebenar. Cahaya hidayah. Ataupun cahaya petunjuk. Ini baru betul Nurul Hidayah. Tapi kalau tuan dia nak eja dengan Nurul, Nuwaw Rawaw Lang, selagi dia tidak menyalahi hukum dalam tulisan Jawi, go on je. Tapi maknanya je dia tak comel lah, tak sapa lah. Kita punya Darul Iman, Amirul Mukminin, Nurul ni, Syahrul ni, sebenarnya dia tak buat ulang. Siapa buka mic tu? Okay, dia biasanya Syahrul apa semua tu, Syahrul apa-apalah. Dia kalau waulang ni kita tak pakai. Kita pakai dengan alif lam. Hukum lam ta'rif sama ada alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Okay, so kalau nama murid kembali kepada bahasa Arab. Kalau nama dia tu dia nak kekalkan dengan bunyi, sistem bunyi, boleh. Kalau saya senang je. Kalau kita nak eja, ni saya bagi satu tips Saya bukannya kamus. Jadi kalau orang tanya Ustaz, macam mana nak eja Jawi nama anak murid saya, Jawi betul ke tak? Bila kita nak check kan, ejaan Jawi betul ke salah. Cara dia senang je. Kita pergi ke Google, kita type dengan Arab. Contohnya nama orang Zulaikha. Macam mana kita nak eja? Zai, waw, lam, ya, kha, alif. Atau zai, waw, lam, alif, ya, kha, alif. Macam mana kita nak eja? Try dua-dua. Tengok mana yang relate dengan nama Arab. Biasanya nama Arab dia akan jadi betul lah. Sebab saya biasanya kalau Zulaikha tu saya type dulu. Zai, waw, lam, ya, apa. Zai ke, dal ke. Saya cuba je. Yang mana di tag dan dia tu memang dia jadi majority, itu dia boleh diguna pakai. Saya tak kata benda tu betul. Tapi boleh diguna. Sebab Arab sendiri dia lebih tahu nama dia tu dia ejaan yang betul. Jadi macam kata Zulaikha, saya tak tahu nama Zulaikha dengan tak ada dalam Qurannya. So, perkataan Zulaikha yang sebenarnya, kita boleh based on Arab.
Ini orang Arab. Jadi, maknanya kalau kita tarik, saya bagi contoh ya. Kita tarik sekejap. Sementara ada di iPad, ada bateri lagi ni. So, kita tarik dengan huruf Arab. Zai, Lam, Ya, Kha, Alif. Zalikha, Yusuf. Ni Zulaikha. Ni boleh dipakai kan? Zulaikha. Zalikha. Sebab kadang-kadang orang keliru nak eja lam ya ke lam alif ya. Try Zai, lam ya. Zai, zu, lai. Tengok dia keluar ke tak? Zulaikha. Kalau orang Arab ni biasanya dia lebih tahu dia punya nama dia. Saya tarik Zulaikha. Tapi dia keluar yang ni. Yang Wikipedia ni. Biasanya wiki ni yang lebih tepat lah. Zalikha. Ni boleh. Ni. Imra'atul Aziz. Isteri kepada Sultan Aziz. Zulaikha. Boleh dieja dengan Zalikha. Boleh dieja dengan Zulaikha. Boleh dieja dengan Zalikhah. So maknanya banyak ejaan untuk Zulaikha yang mengikut Arab. So boleh pakai. Jadi kita tak payahlah macam terikat sangat. Dan kadang-kadang benda gitu nak tanya orang, dia payah kan nak dapat jawapan. Untuk nama-nama ni lah. Kalau ejaan Jawi memang kita kena based on kamus. Tapi kalau perkataan bahasa Arab, nama orang, kita cari lah. Dengan cara gini lah. Try dulu. Tengok yang mana lebih ramai guna. Sebab dia kalau saya sendiri pun saya tak hafal lah. Semua macam kata nama yang pelik-pelik macam Hemishah ke apa ke. Dia kalau tu try dulu. Kita ikut padanan huruf Jawi. Kita tambah vokal sikit. Tengok. Imra'atul Aziz Zulaikha. Dia guna dengan kha alif. Ada yang guna dengan tamar butah. Ada yang guna dengan kalau lam alif ya ada tak? Tak ada. Kalau tak ada jangan pakai. Kita ikut dia. Kita ikut Arab. Arab lebih tahu nama dia. Oh ni ada lam alif ya. Siti Zulaikha. Ada guna. So boleh pakai. Sebab dia kepelbagaian kita boleh guna. Kalau nama ni dia lebih bebas dan dia tidak terikat dengan undang-undang sangat. Dia bergantung kepada tuan badan tu sendiri nak eja mana. Tapi janganlah sampai mengarut. Zulaikha pun dia eja dengan KH tu dia eja dengan kaf ha. Zulaikha. Ini pelik sangat dah tu. Memang tak ada dalam dunia orang buat tu. Okay, next. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ustaz mana nak dapatkan modul Ustaz kalau di Terengganu? Saya dah jawab tadi. Jemput saya. Kalau di Terengganu. Ustaz, Ya, saya. kalau kita stop sesi soal jawab di sini dulu boleh ke? Sebab Ya. kita perlukan masa. Okey, seminit. Okey, berapa huruf padanan dalam Jawi, Ustaz tambah buta. Macam mana nak pilih, nak tahu bila nak guna. Itu kalau jumpa perkataan yang bahasa Arab, boleh guna. Contohnya, solat, kita guna sod. Ta'at, kita guna ta'. Okey, alias je macam mana? Alif, lam, ya, alif, sing. Ikut ibu bapa juga. Sama ada nak ikut ejaan Arab betul. Ikut nama tuan badan, ikut nama mak ayah dia. Terangkan cara menggunakan huruf tambah butuh dengan ta maftuhah. Yang ni masuk dalam CD 2. Saya tak boleh nak sebut sini. Panjang sangat. Tolong masuk CD 2, Yati. Nama Zulaikha ni kalau macam mana nak tulis dulu. Okay, saya dah jawab tadi. Wallahu alam. Itu saja. So, kita kembali kepada host. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih kepada Prof kerana menjemput saya. Dan insyaAllah kalau panjang umur, ada rezeki, ada jodoh, kita akan jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majlis balik merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat itu tadi. Jadi untuk makluman semua peserta juga, saya bagi pihak majlis memohon maaf kerana slot khas tata cara penyediaan RPH berkesan tidak dapat dijalankan pada hari ini atas masalah teknikal. Jadi kita teruskan majlis pada hari ini dengan slot penerangan berkenaan aplikasi Smart Jawi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Aiman bin Ashraf dari Unit Teknologi untuk menyampaikan penerangan ringkas berkenaan aplikasi ini. Dipersilakan. Hello, boleh dengar ke suara saya? Boleh? Okey, Boleh, baik. boleh. Boleh teruskan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Aiman bin Ashraf daripada Unit Teknologi dan Aplikasi. Okey, sekarang ni saya akan terangkanlah secara ringkas je lah kot sebab kita kesuntukan masa. Okey, saya akan terangkan secara ringkas
features yang ada dalam aplikasi Smart Jawi ni. Okey. Jadi untuk aplikasi Smart Jawi ni kita dah yang mana kita dah susun dah by topik-topik mengikut tahap. Okey, iaitu yang tahap 1 dan tahap 2. Kita dah himpunkan keseluruhan topik untuk tahap 1 dan tahap 2. Yang mana sebagai contohlah saya buka untuk tahap 1 ni, yang mana dekat dalam tahap 1 ni kita ada susun 5 topik utama, iaitu yang pertama adalah mari kenal huruf Jawi, huruf vokal, tulis huruf, suku kata terbuka dan suku kata terbuka dan tertutup. Okey, dalam topik ni juga kita akan letak dalam contoh saya buka untuk topik 1 ni. Okey, topik 1 ni adalah kenal huruf. Kenal huruf ni kita akan sediakan slide lah, slide beserta dengan audio. Yang mana dekat setiap slide ni kita ada letak audio lah, audio yang interaktif untuk memudahkan pelajar memahami lah huruf bagi setiap huruf yang ada dekat dalam aplikasi ni. Okey. Jadi untuk dalam topik ni juga kita di akhir slide ni kita ada sediakan juga untuk kuis interaktif yang mana kita pelbagaikan kuis dalam aplikasi ni. Okey, sebagai contohlah topik ni kita letak yang mana topik ni adalah kenal huruf. Kita ada, tak silap saya ada 5 ataupun 6 soalan dekat sini untuk pelajar jawab lah. Okey, sebagai contohlah padan huruf Jawi, kita ambil je. Boleh je dekat sini. Okey, so akan keluar feedback markah. Percaya. Okey, lepas tu dia boleh pergi ke next soalan. Dia ada pelbagai lah soalan interaktif untuk sebab pelajar kan dia lebih suka kepada visual colour dan pelbagai punya quiz kan. So kita pelbagaikan quiz yang ada dekat dalam setiap topik ni. Okey? Jelas tak apa yang saya bagi tahu ni? Macam yang ni kita boleh lah pilih je apa yang soalan diberitahu, kita boleh ikut je. Boleh jawab dengan pelajar lah untuk ni. Okey. Yang ni untuk topik 1. Assalamualaikum semua. Yang mana pula untuk topik 2 ni ada 3 topik utama yang mana iaitu topik diphthong ada, akronim, lepas tu ada khot yang akhir sekali. Okey, lepas tu itu saja yang saya boleh beritahu untuk bagi guru-guru yang berminat untuk dapatkan akses penuh aplikasi ni. Sebab tak silap saya aplikasi ni memang free download, tapi ada certain topik yang berkunci. Okey, jadi untuk buka aplikasi ni secara premium perlu bayar tak silap saya dalam RM25 di Play Store ataupun Apple Store ataupun Microsoft Store, yang mana ada window, ada nak buka dekat laptop, boleh buka je dekat Microsoft Store, search saja Smart Jawi, boleh download je kat situ. Okey, untuk harga pula, harga yang ada dekat sini sekarang ni kita letak harga RM25, tapi kalau untuk pelajar peserta ataupun peserta yang ada join sekarang ni, kita buka dengan serendah harga RM20 sahaja. Nanti boleh je contact kita dalam grup. Nanti saya akan share poster peserta nombor untuk bagi peserta yang berminat untuk dapatkan akses penuh aplikasi ni. Okey. Jadi aplikasi ni memang mudahlah untuk guru nak ajar PDP masa kelas kafar ke, memang mudahlah sebab kita buat 3 versi lah. Untuk kalau nak buka kat laptop, boleh buka dekat Microsoft Store saja. Okey. Okey, jelas tak apa yang saya beritahu? Aiman, ya saya. baca komen. Ya? Baca komen jap. Komen, kejap. Bayaran untuk sekali atau bulanan? Okey, dia bayar sekali saja. Sekali saja seumur hidup. Full bayar sekali, dapat lifetime lah. Okey. RM20 sampai kiamat. RM20 sampai kiamat. Sebab aplikasi ni baru saja kita lancarkan, tak saya baru 2 bulan rasanya kita lancarkan aplikasi ni. Lepas tu kalau in case kita ada tambah baik aplikasi ni, kita tambah kuis lagi, tambah lagi info-info ataupun game ke kita tambah dalam aplikasi ni, tak perlu bayar dah. Just update saja di Play Store ataupun Apple Store, terus boleh guna. Sebab biasanya kalau kita update feature-feature terbaru, mungkin harga akan lagi naik lah. Kita akan tambah lagi lah harga. So kalau macam sekarang ni kita memang open serendah harga RM20 saja. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan aplikasi ni, nanti saya akan admin akan share poster beserta dengan nombor phone. Boleh saja terus buat pembelian dekat situ lah. Okey.
Okey, lepas tu ada lagi soalan nak tanya? Okey, untuk tahap 2 pula, Jom belajar sama-sama. sebagai contohnya saya buka dekat bahagian Difton ni. Okey. Dia macam ni sajalah. Secara ringkas dia macam visual slide. Okey. Lepas tu ada audio. Kemah. Gaib. Okey. Lepas tu saya copy ke quiz. Tandakan right pada perkataan yang diakhiri dengan Difton au. Boleh saja tulis macam ni saja. Ya, anda telah percaya. Sebab aplikasi ni baru lagi, jadi memang mungkin ada sedikit ralat jugalah dekat aplikasi ni. Sekarang ni kita tengah dalam proses tambah baik lagi untuk akan datang lah. Ada lagi soalan? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Aiman. Ustaz Ya, tambah ya. sikit Okey, boleh. Okey, terima kasih untuk semua untuk aplikasi ni. Sekiranya ada tambah baik, kita akan maklum dalam support group Telegram. Sebab itu siapa-siapa yang beli ataupun dapatkan aplikasi kita, kita akan masuk dalam group support Telegram. Dalam grup support Telegram tu sekiranya ada apa-apa penambahbaikan, tersalah tersilap, kita akan update di dalam grup tersebut. Jadi guru akan terus update di dalam Play Store masing-masing. Dan juga tanpa bayaran lah. Dan juga insya-Allah kita akan lantik Ustaz Hezi kita sebagai penasihat aplikasi ni supaya apps ni akan digunakan secara menyeluruh dan juga menepati edisi terkini. Itu sahaja. Terima kasih. Teruskan Aiman kalau ada apa-apa. Okey, saya rasa macam saya tak ada apa-apa dah. Kalau ada soalan lagi, boleh saja PM kita lah. Nanti akan ada nombor telefon untuk berkaitan aplikasi. Boleh je PM kita. Nanti kita akan reply lah dekat situ, okey? Kalau tak ada apa-apa. Ada satu lagi. Ya. Ada yang berminat berkaitan dengan affiliate tadi. Sebut affiliate sikit. Okey, untuk affiliate nanti kita akan send link pendaftaran affiliate yang mana kalau nak jual aplikasi, sebab kita ada banyak aplikasi. Ada tak silap saya ada 14 ataupun 15 aplikasi pembelajaran. Aplikasi Kafa pun kita ada jual. Jadi mana-mana yang berminat nak jadi affiliate, nak promote aplikasi yang kita ada ni, kita akan bagi link pendaftaran. Nanti boleh je daftar kat situ. Nanti kat situ dah siap dah panduan cara guna sistem tu. Lepas tu boleh tengok commission kita berapa. Jadi nanti apa-apa update kita akan update kat dalam grup tu lah. Link group, share link group. Tak ada masuk link group lagi ke? Nanti admin akan send link group kat sini. Satu lagi sebelum terlupa kepada semua, untuk aplikasi Smart Jawi ni ialah untuk daripada tahap 1, tahap 2 secara general. Maksudnya daripada basic dia ikut level umum. Tetapi kalau nak latih tubi mengikut tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, mengikut silibus UPKK, guru-guru akan download app aplikasi Kafa Smart, Kafa Premium, Kafa UPKK. Di situ ambil subjek Jawi akan ada mengikut tahun. Dan juga soalan tu kita ambil daripada soalan trial dan juga soalan exam final UPKK yang lepas-lepas. Nanti apa-apa boleh tanyalah kepada tim unit teknologi dan juga aplikasi kami yang diketuai oleh Encik Aiman. Itulah Aiman, Ustaz tambah sikit tadi. Okey, baik. Okey, terima kasih semua. Okey, beres, semua faham Okey, saya tak ada apa-apa dah. Jika ada apa-apa masalah ke atau nak tanya, nanti tanya dalam grup je lah, okey? Okey, seterusnya saya akan serahkan balik kepada Nurul Syahidah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Aiman atas perkongsian berkenaan aplikasi sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya sesi penerangan sebentar tadi, maka sampailah kita ke penghujung majlis. Para peserta yang masih belum memaknai aplikasi Smart Jawi yang telah dikongsikan sebentar tadi, boleh mendapatkan link untuk download di grup WhatsApp webinar
Jadi bagi peserta yang juga berminat untuk menyertai affiliate aplikasi-aplikasi pendidikan yang kami keluarkan, dialu-alukan untuk mengisi link yang akan kami berikan di grup WhatsApp untuk pendaftaran. Sebagai rumusan, webinar pada hari ini telah memberikan pelbagai info dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua, khususnya dalam aspek pengajaran Jawi. Jadi diharapkan segala perkongsian ini dapat kita manfaatkan dalam PDP selepas ini. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini, terutamanya kepada Ustaz Hazri Bengah selaku penceramah jemputan serta semua peserta atas komitmen yang diberikan sepanjang program berlangsung. Jadi sebagai penutup, saya nak minta untuk semua peserta membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, semua boleh on kamera bagi yang available. Kalau yang desktop tak ada kamera tak apalah. Bergambar bersama penceramah kita ya. Izzat boleh kirakan? Ataupun Aiman tak apa. Screenshot. Okey, sekejap ya. Tak ada kamera. Okey, tak ada kamera tak apa Ustazah. Ya ada kamera sajalah. Okey. Okey. Okay, kira Aiman kira boleh? 1, 2, 3. Screenshot. Sekejap. Yang paling penting penceramah kita lah kena ada tu. Okey, ada Ustaz Azri. Okey, boleh Aiman? Yes. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap ya sekali lagi. Okey. Okay, buka kamera semua. Senyum. 1, 2, 3. Alright. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih kepada semua. Dengan itu, majlis kita pada hari ini ditangguhkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.